Cuba kau bayanglah, kalau Datuk Seri Anwar pakai baju sama macam Adun Semenyih ni pakai, kau rasa macam mana? Puak-puak PAS Perikatan Nasional Walaun-walaun ni memang betul-betul munafik. Aku cakap dengan korang terus terang lah, puak-puak ni lah paling munafik sekali dalam dunia ni. Kau tengok baru-baru ni Ahli Dewan Negeri Semenyih, Adun Semenyih, YB Nushi Mahfuz daripada PAS. Dia juga Setiausaha Dewan Ulama PAS Pusat hadir ke satu kuil Arul Mugi Dewi Sri Karumariaman Alayam. Siap pakai baju tu, vesti, dhoti, pakaian yang biasa penganut-penganut Hindu pakai waktu nak buat ritual tu, dia pakai. Bila rakyat balon dia, bila netizen pertikaikan apa yang dia buat, dia jawab, saya hanya meraihkan jemputan ke kuil itu sahaja. Sebab dia orang pun hadir ke majlis iftar saya. Saya tak salah, ini hanyalah meraihkan jemputan sahaja. Bila kena dekat dia, meraihkan jemputan, meraihkan kepelbagaian kaum, adat, budaya apa semua, hormat satu sama lain. Bila kena dekat dia, tak apalah pakai pakaian menyerupai penganut Hindu pun. Sebab wakil rakyat kan dia kena raihkan semua. Mana boleh raihkan orang Melayu saja. Kalau kena dekat dia, kau tengok macam-macam dalil dia bawa keluar. Macam-macam dalil, macam-macam hukum, berubah-ubah ikut selera dia. Bila kena dekat dia, bila orang tanya apa yang dia buat, habis dia bercerita, backup kau-kau punya. Hari tu Datuk Seri Anwar turun ke Batu Cave pakai pakaian tradisional orang Tamil tu. Dia turun tempat orang-orang Hindu. Turun ke Batu Cave. Puak-puak ni lah orang yang sama duk balon Datuk Seri Anwar kiri kanan. Dia tuduh Anwar liberal lah, Anwar ni menyerupai kaum lain lah, budaya lain lah, apalah. Hari ni bila dia buat benda yang sama, pemimpin dia buat perkara yang sama, dia bawa siap-siap dah dalil nak backup. Hukum berubah-ubah ikut tekak dia. Okey, dia tak ada isu pun sebenarnya, tak ada masalah pun seorang wakil rakyat turun meraihkan semua kaum, semua agama dalam kawasan dia. Memang itulah kerja wakil rakyat. Dia kena raihkan semua, tak boleh nak raihkan komuniti dia saja. Lagi-lagi dekat kawasan Semenyih ini, komuniti Cina, India memang ramai. Dia kena raihkan semua. Betul lah apa yang Adun Semenyih ni buat. Dia jadi isu dekat sini apabila puak-puak ni lah orang yang paling awal bantai. Kalau pemimpin daripada parti lain, daripada PH ke, daripada UMNO ke, parti daripada selain daripada PAS buat perkara yang sama dengan apa yang dia buat hari ni, puak-puak ni lah ke bantai dulu. Ada yang sampai tak mengkafirkan orang lain. Bila parti dia yang buat, bila pemimpin dia yang buat perkara yang sama dengan orang lain buat, hukum, dalil akan berubah ikut cita rasa dia sendiri. Ikut dia lah nak hukum macam mana. Kalau dia buat, okey tak apa, ini meraihkan. Kalau orang lain buat, tak boleh. Kafir, liberal, menyerupai kaum lain, tak boleh, berdosa, neraka. Kalau orang lain buat, neraka lah. Kalau dia buat, tak apa. Sebab itu aku kata puak-puak PAS, PN, walaun-walaun, leban-leban ni memang hipokrit, munafik, kau tahu tak? Punyalah nak ambil alih Selangor, terdesak nak ambil alih Selangor sampai tahap macam ni sekali. Cuba kau bayangkan, aku cakap terang-terang, cuba kau bayanglah, kalau Datuk Seri Anwar pakai baju sama macam Adun Semenyih ni pakai, kau rasa macam mana? Silap-silap habis. Lebay-lebay PAS satu Malaysia ni pakat buat keluar dalil mengkafirkan Datuk Seri Anwar ni. Macam kita tak tahu buat-buat PAS ni.